Tapi yang aku suka kat sini, tapak dia luas. Jarak antara kemah dengan kemah tu, duduk kat tapak luas lah. Oi. Ni kenapa seorang-seorang kat sini ni? Kantul. Cakap dengan boyfriend Pergilah. Tak payah dah. Dia seorang-seorang boleh duduk kat sini layan feeling. So, ni keadaan kemah kami pada waktu malam. Satu kemah dom dan juga satu kemah payung dot camp direct. Pagi ni awal-awal lagi aku dah duduk tepi pantai. Kononnya nak hadap sunrise. Walaupun tak berapa nampak disebabkan mendung, tapi yang sebenarnya dah dekat 2 jam aku duduk sini rasanya. Ni apa agaknya bini aku masak untuk semalam pagi ni. Nampak gaya macam spaghetti je tu. Apapun kita ucap terima kasih kat bini aku tu. Cara permainan petang. Lepas dah kenyang perut, kami semua pun layan game petang ni. Yang sebenarnya aku bukan tahu sangat cara main benda alah ni, tapi layankan je lah. Ni pula ada saudara aku, Usna nama dia. Dia ada karaoke sealam semester katanya. Mana ada? Dah penat main